Jenis mak-mak dekat pam minyak. Pam 2 tu kosong. Siapa pam 2? Pam 2? Allah, kereta tu dah masuk dah. Kamu lambat. Tu pam 8 kat depan tu kosong. Pam 8 tu. Siapa? Berapa nak isi? 20 kot. Cukup ke 20? Ni ambil ni. Ambil. Tambah 50. Esok lusa tak payah nak ngisi lagi. Matikan enjin kereta kamu ni dulu, Saiful. Bergerak kereta ni sekarang. Nak mak pergi bayar kamu nak ngisi ke macam mana? Tak apa, habis aku pergi. Mak tunggu kereta. Ha. Belikan mak air, Saiful. Okay. Duit ada tak? Ada. Isi budi 95, Saiful. Budi 95. Pam kuning. Ada duit ke nak isi minyak? Ada. Berapa nak isi? 30 kot. Tambah. Ambil 50. Tambah buat isi minyak. Tak payahlah mak. Tak apa, ambil. Tambah buat isi minyak. Banyak sangat mak 50 mak. Tak apa, ambil. Kamu kan banyak nak bergerak pakai kereta. Pergi kerja, pergi ke sana, pergi ke kemari. Ambil. Mula-mula dia kata nak kahwin. Lepas itu kan tiba-tiba tak jadi kahwin. Anak dia yang perempuan lah yang Saiful suka dulu tu kan tak? Yang gemuk. Sekarang dah kurus. Dah lawa, dah bergaya. Mak, saya pun pergi bayar minyak ya. Boyfriend dia pilot, Saiful. Mak dia siap nge-post dekat status WhatsApp. Mak dia tanya tu hari, si Saiful bila nak kahwin? Dia tanya kat mak tu. Mak, saya pun pergi bayar minyak tau. Lepas itu tu pam 3 kosong pam 3. Macam tak sekolah kita kuning ni pakai masuk aja. Kita tunggu dulu kan. Tak nampak ke kita tunggu dari tadi. Tengok lagi ke kanan tu masuk aja. Ke depan. Nak tengok muka dia ni. Tengok muka pun tahu tak sekolah. Apa mak ni cakap macam tu? Tak baik mak. Kamu pun bawa perlahan sangat. Tadi mak kata pam 3 masuk terus maksudnya. Perlahan sangat bawa. Nak isi minyak saya pun. Mak nak pergi toilet kejap lah. Nak membuang. Mak rasa tak apa. Encik Ani kasih semalam tu dah basi lah. Sekejap mak, saya pun nak masuk dalam. Nak bayar minyak ya. Tak payah buang masa pergi kaunter. Pakai aja app settle. Tadi saya pun nak isi yang body 95 tu. Nak kena tunjuk IC. Pakai settle pun boleh. Senang. Sekali aja verify IC kat dalam app settle. Lepas tu dah boleh isi body 95. Tak payah buang masa. Susah-susah nak turun. Pergi keluarkan IC. Pergi kaunter. Dari dalam kereta pun boleh buat. Oi, macam tu saya pun try guna app settle lah. Sekarang dah senang dah Saiful. Settle kan aja. Mana mak tahu semua mak? Memang asam tahun baru mak nak jadi bijak. Diet mak dah ke laut. Nak kurus asyik kena postpone aja. Jadi mak tukar asam tahun baru mak. Tahun baru ni nak jadi bijak. Sana. Mak pergi toilet lah sekali perut.